Oh, gambar ambil belum? Wah. Laju. Dah masuk dah dalam Kuantan. Ikan steam Ikan limau. dekat Kuantan, Pahang. Kalau tengok dia tak tahu. Salam. Baru beli bang. ada telur, ada semua di pajak sekolah, tafir bang. Baru jadi beli. Tu hell lah. Tak makan lagi ada dalam kereta. Kita nak makan. Ya. Ya belum makan ya. Boleh kakak kata kak. RM100? Ha? RM100? Boleh ya kakak wang makan asyik kakak. Kasih. Apa akak tak ambil, akak bagi duit? Tak ambil. Ada dalam kereta. Kecil je. Ambil boleh terah rasa bang, terah. Kau lagi? Sedap dari Thailand sedap. Ada. Ambil empat. Balance RM1 simpan je. Ya. Kalau kecil dah, RM10. Kalau Orang kecil orang habis. alah. Balance Masa simpan. kakak ada minta selamat, murah rezeki, sihat tubuh badan abang lah. Panjang ke rumah mak. Melabur ni. Ya, Melabur. Saya berada dia lah. Belah sedekah. Itu hari kita punya kena buka. Ya. 200 lebih kita kena. Telefon duit Kat lagi. mana? Kat BSP. Kan lah. HP. Sini lah. Macam mana pula? Makan dah gaji tu. Makan dia tak jual. Tak rasa kesian ni. Telefon duit dia lagi. Tengok makan lama kesian eh. Ha. Telur bisik. Kalau ni boleh buat macam tu. Kenapa? Telur bisik. Tak nak order pun. Bawa nak buat nasi. Dah. Tak makan. Jangan order pun benda sini. Lalu ikan. Kalau ikan tak ada ikan. Ha, makan ni. Besar tak apa lah. Ada lah. Besar tu. Sebulan ada. Ada lah. Besar ke? Kalau tak. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Dia suruh masukkan nombor dia. Bagi apa dong? Kan saya makan dulu. Makan malam okey. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mana ikan tu? Tak lah. Tahu lagi habis. Mabang. Bawa barang ni buat. سيقول السفهاء من الناس Mana dia nak bawa? Bidara mana? Dah ada esok. Kat dekat orang jual pokok ada. Pokok tak ada. Pokok tak ada. Kau beli kat Cari tu je lah. Kalau cakap, dia bawa barang. Ada lepas ubat okey. Cakap tapi lupa. Yalah. Lama dah. Sebab kita kan mengejut datang. Kita datang. Adik saya Alhamdulillah lah. Dia dah teruk je tak. Deging dan ada dia. Macam ya Tapi, dia punya jahat. Sakit dia tu. Cakap dia tu. Tiba-tiba macam lumpur tangan. Dia, orang kasih barang dia ambil, kasih barang dia ambil, dia tak tahu. Dia tak tahu barang tu risik. itu sayur. Tengok lah. Sayur tak sayur. Balong. Sayur ni. Ah, banyak sayur lah. Apa pula? Banyak sayur lah dalamnya. Saya tak boleh makan udang. Kecuali makan udang, 2 ekor je. Bongkok je. Jadi, ubat dah habis,
Pukul 2 pagi, pergi klinik tutup pula. Ada rekod. Dah duduk ekor hilang. Kita dunia. Tak ada pandai ha. Tidak panas. Setuju. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ini kan. Ini kali kedua kita kat sini eh. Belum. Kau datang ah. Dua kali, baru 2 kali. Itu pun orang Belanda. Orang Belanda juga. Ini pun orang. Ya. Malamnya. Apa namanya? Ya. Oh, tu. Tak tahu tanya. Aisyah itu Duduk tepi tu. Senang pula. Kayu tu kan. Kayu tu kan kayu. Ini macam mana nak makan? Tak pulang je tak bisa. Bisa je lah. Ya. Kita lagi. Jadi tak boleh makan. Makan jawabnya hospital. الله أكبر Jadi sudut dia. Ini aja ni. سمع Tak الله je لمن dah. Tak je dah. Tak banyak je. الله أكبر الله أكبر Tunggu apa? Itu biskut. Kita dah. الله أكبر Telur dadar yang dulu. Kau nak kosong. Ada sos. Nak kosong. Kita rasa. Kau dah kata rasa. Dia dah ada. Ada kau ada apa? Ada ikan dia rasa. Apa ni pula? Macam rasa rasa. Kita dah dam. Ingat kalau jumpa Lakuan dekat Johor tak kenal dia. Kenal tu. Kenal. Kenal lah. Dah berubah muka dia kan. Aisyah kenal. Dia kenal Aisyah. Besar kan? Bila jumpa lama Betul dah. juga. Lama lama. Kalau nak jumpa tak lupa dia. Kita macam dah ada orang nak datang habis. Ada bagi question lah. Nak ajak dia main dia ni. Ada main. Dia daripada duit habis tak keluar kan. Dia main. يا
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجيد السحاب ويا مهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليه وسلم. الله أكبر. Kan, dua. الله أكبر. Lagi barang tak laku. Ya tu. Kan, dia buat kan. Sebabnya. Ayo masuk. Kan. Ini peluang ni cari. Orang ramai kan dia masuk. Iyalah. Macam kita tu turun kita kan. Ni tak apa lagi kalau yang dekat Kelantan tu dia orang Bangla dengan Patani minta sedekah. Viral sekarang. Kali kena tangkap Bangla tu. Dia duduk sini dah 3 tahun ke 2 tahun. Kali angkat 20,000, masa kena tangkap tu 20,000. Weh, apa tu tu? Ini lagi. Kenapa? Alasan dia untuk Majid. buat mijik. Tapi masuk akaun peribadi. Andai dia. Dia nak mengelak. Ayo lah. Dia pergi tu. Bayar banyak. Kan? Kalau lagi bank kan? Dah boleh duduk sini. Bayar lebih bulan kaya dah. InsyaAllah masih mulut Isyak. Pakai troli. Kali orang terpijak kain dia. Nampak kaki dia. Dah faham ni. Senang lah. Lagi seorang kalau banyak kalung 76 ringgit. Lembu ekor seorang juga kalung. Lembu ekor. Kalung. Kalung dah beli. Ha? Macam ni? Kalung dah beli lembu kan. Kalung. Amal modal lagi ya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makan sepagi ke? Makan pagi ke? Pagi nak ikan. Kalau tak hilang tu tak kita makan. Minyak tak ada lagi. Kalau nak ikan bawah ni kan. Kan lah ikan. Ikan. Oh yang ni minyak lah. Ada minyak lah. Nasi lagi tu. Habis kan nak? Belum sudah makannya. Buat lagi. Dia keluar makan ikan. Dia suka ikan. Rumah orang suka ikan. Dia suka ayam ke lagi tu. Bisa beli ikan. Ada order. Ni Bisa beli. Siapa sudah lagi? Jangan beli ikan. Apa tu? ada lagi. Habis apa makan kita? Sambal macam ni montok. Ya, makan kan mak tahu lakan. Puas tidak? Cukup. Masuk sekarang. Ya, masuk sekarang. Masuk ke 12 kita nampak. Punya hasil.